Cikgu, saya nak tanya, betul ke cikgu seorang yang bijak? Kalau saya tak bijak, saya takkan jadi cikgu. Okey, kalau betul lah cikgu bijak, saya nak cabar cikgu. Hah? Apa? Awak nak cabar saya? Betul ke ni? Fikir masak-masak dulu. Saya takut nanti satu kelas gelakkan awak. Saya nak cabar cikgu, eja perkataan jalan. J-A-L-A-N. Okey, betul. Eja perkataan rumah. R-U-M-A-H. Betul. Eja perkataan binatang. B-I-N-A-T-A-N-G. Awak bagi soalan apa ni? Awak nak cabar saya dengan soalan mudah macam ni? Awak dah buang masa saya tau. Satu lagi cikgu. Eja perkataan makan. M-A-K-A-N. Okey, sekarang eja perkataan makan tanpa sebut huruf G. Mana ada huruf G dalam perkataan makan?